Okey tak? Okey kan? Alright. Okey, yang sikit buka kat sini dah ni. Start dalam ni. Yang start dalam ni dia ada berkait dengan clutch stick. Korang akan nampak nanti clutch stick bahagian bawah. Sebenarnya ada je kipas depan bengkel, tapi kita terpaksa off supaya takut ada gangguan angin lah. Takut bunyi dalam mic nanti, dalam video yang korang tengok ni lah. Tak kisahlah korang menggunakan screwdriver ke ataupun ada alat-alat penyongkel supaya memudahkan kerja korang, tak kisah. Yang penting korang boleh buka keluar lah. So kena pakai plier clip. Plier clip, pakai plier clip pun boleh. Kalau anda kata korang nak congkel ikut tepi pun tak ada masalah. Okey, ni klip yang pertama dia. Pastikan korang kena marking klip, sebab klip dia ada lah dalam 2-3. Pastikan korang tak tersalah letak lah. Takut susah pemasangan korang nanti. So bahagian bawah ni dia ada satu kalau model macam ni tak apa-apa, kita buka keluar dulu. Kalau anda kata sangkut, korang terpaksa buka yang ni lah. Ada satu size 10 kat tepi ni. Dia macam ada satu valve. Okey. Kalau macam dia model macam ni. Kalau macam IV lain sikit, dia ada spring. Yang ni dia ada spring dengan valve, dia melekat sekali. Sikit rasa design ni lagi bagus. Tapi tak ada isu pun. Cuma design lagi bagus lah. Kalau jenis IV tu, first kalau siapa-siapa buka, tiba-tiba korang nampak ada spring tu kan. Benda tu jatuh. Tapi korang jangan takut benda tu. Okey. So barulah kita boleh buka kat sini. Boleh buka dah ni. Platen ni gear. Okey. Di mana benda ni satu arah. Maknanya satu arah boleh pusing, satu arah tak boleh pusing. Ini tandanya benda ni okey lah. Nanti korang komen bahagian bawah apa nama dia. Make sure kalau yang ni dah cantik, pastikan gigi dalam ni semua cantik. Kadang-kadang kita rasa macam ada jam ke apa ke. Kalau macam ni kategori cantik lah. Cantik lah. Ada pergerakan tau. Okey. Ni cantik, tak ada masalah apa. Dia punya gigi ni pun tak makan, cantik dalam ni. Structure dia kita tengok macam cantik. So benda ni tak payah usik. Tak wajib tukar kalau tak rosak. Sebab benda tu memang kategori tahan lah. So bahagian bawah ni kalau korang nampak dah start nampak clutch stick lah. So kalau anda kata korang nak terungkup pun boleh. Kalau korang nak tarik clutch stick pada atas pun boleh. Benda ni. Kalau set benda ni, kalau benda ni, kategori benda ni, dia kalau anda kata korang pasang terbalik ataupun salah tempat, dia tak boleh. Sebab dia ada kaki dia. Kaki dia macam ni. Nampak? Nampak kaki ni. Dia kaki tak seimbang lah orang cakap. Clear gambar nampak sini dua, sini dua, macam tu. So kalau anda kata korang nak marking kat kawasan sini, ada satu marking kat sini. Korang tahu letak kat mana. Biasanya tak boleh salah kat sini. Untuk clutch plate ni pastikan gigi ni semua kena ada. Tak boleh kalau gigi ni tak ada. Yang kedua, dia tak boleh terbakar macam ni. Ni kategori terbakar lah ni. Ni contoh yang ni cantik kan. Kira ada lah yang ni ada. Kalau korang tengok ni ada kan. Betul, kalau korang tengok yang belakang ni tinggal besi sahaja. Ni yang belakang ni. Nampak ni? Ni nampak dia tercabut dah. Nampak tercabut kan? So yang ni clutch plate. Kalau korang tengok ada gigi sini, ni clutch plate. Kalau gigi kat luar, ni clutch steel. Okey, tengok balik yang ni. Ada kan? Tapi yang ni hilang, tak ada. Nampak ini yang jangan masalah tu. Termenung bagai-bagai semua tu. Okey. Benda ni kedudukan dia selang-seli. Selang-seli. Okey. Tengok jenis rubber keping. Dapat kan? Lepas tu belakang ni ada macam washer spring lah benda ni. Ni washer spring. Dia ada angle lah, lock dekat sini. Okey. Jadi sudut dia, tempat dia letak benda ni. Dapat kan? Okay, nak buat pemasangan nanti kita tunjuk dekat mana. Dapat kan? Alright, siapa-siapa belum follow, subscribe. Okey.
Dah dapatlah punca untuk kereta ni yang pertama. Okey, untuk buka bahagian puli bahagian bawah, korang kena buka housing belakang. Dah habis dah, tak ada apa dah ni. Tinggal housing belakang je. Dekat housing belakang ni, kalau korang tahu, tempat yang korang masuk kat P tu, yang lock tayar tu kan, lock drive shaft tu kan, kat belakang ni. Okey, ni housing ni korang kena buka. Ni. Ni boleh buka dah ni, tak ada apa dah ni. Dia menggunakan saiz 12 dan juga 10. Kita buka 10 dulu. Okey, yang selebih tu saiz 12. Dia ada lock nut lah, original dia. Dia bukan loose bukan apalah, okey je tu. Okey, dia ada lock nut dia sendiri. Okey, ni dia punya bracket je lah. Bracket mounting. Okey, so housing ni korang dah boleh buka dah. Okey, kalau kita tengok kat sini ada sudut lah. Sudut untuk kita boleh congkil dia. Okey, kita tengok kat mana korang nak buat. Pastikan ada tempat untuk korang kiau dia. Contoh ni kita menggunakan pahat macam ni lah. Korang kena ingat ni besi, ni alloy, kena ingat alloy akan kalah kan. Secara tak langsung agak-agak pastikan korang dengar bunyi dia betul-betul. Bunyi mampat ataupun bunyi dia macam nak terbuka lah. Pastikan skru keliling dalam keadaan terbuka lah. Selalunya benda tak kuat mana. Okey, kita ambil side lagi satu. Contoh ni kat sini. Ni tempat dia, memang tempat dia lah. So kita dengar bunyi kuk 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 pun kita dah tahu dah. Alright, betul ada gigi kat sini. Okey, boleh kiau kat sini. Dia sebenarnya dia sangkut dekat center cone. Dia akan ada center cone untuk supaya center. So sekarang dah terbuka lah. Tengok baru nampak kan. Okey, kita buka. So belakang ni dia ada macam gasket. So gasket ni boleh tukar yang baru. Gasket boleh tukar yang baru. Gasket kalau memang ada. Seeloknya pakai gasket sebab dia dah memang ada. Korang jangan ikut, jangan risau sebab gasket yang jenis macam ni dia okey sikit. Agak-agak ikat. Okey. Okey, so kalau korang tengok dekat sini lah. Bila korang masuk kat P, dia akan lock kat sini lah. Contohnya tengah pusing ni kan. Tengah pusing. Nampak? Okey, contoh kan, tengah pusing kan. Tayar tengah pusing. Lepas tu kita masuk kat P. Kita pun break. Okey, ni tak pusing dah. Okey, secara tak langsung. Kita lock. Kita tarik kat P. Dia lock. So tak gerak dah. Kita lepas P, kita boleh pusing. Kita lock. Nampak tu? Berhenti dah. Ni boleh jalan. Okey. Kita lock. Nampak lock tu? Tak jalan dah. Dapat okey. So benda ni boleh cara cabut. Sebab kita nak cuci ni tau. Bukannya tunggu pasang tak boleh. Sebab dia berminyak, bekas-bekas, lama-lama semua. So ada klip kat sini. Benda ni boleh cabut macam ni je ni. Boleh cabut macam tu je. Boleh angkat macam tu je. So benda ni tak ada apa pun. So pastikan gigi ni lah. Biasanya tak ada masalah sangat lah. Gigi pun struktur besi. Lepas tu batang pun besar. Macam mana nak patah guys. Nampak kan? Besar macam ni kan. Ni tempat lock tadi lah. Yang korang tengok tadi. Okay. So batang ni pun boleh keluar juga. Boleh keluar. So yang ni korang nak keluar pun boleh juga. Yang ni biarkan je.
Yang ni kalau anda kata nak buka pun boleh juga, tapi tak ada apa, ni sub terus pergi ke bawah. Tapi kalau nak overhaul, better korang buka tengok structure dalaman dia. Dapat kan? Setakat ni semua faham? Cantik kan? Okey, yang korang tengok dekat dalaman dia macam ni je structure dia. Yang ni boleh buka, tukar dia punya o-ring, tengok dia punya valve bahagian dalam ni. Ni zoom ni. Okey. Lepas tu kalau korang tengok dekat permukaan ni ada ni, nampak ni, yang merah ni kan. Pastikan benda ni kena servis ni. Supaya angin kalau kita tiup, ada lubang kat sini. Kalau ada udara daripada atas, nampak terangkat tu kan? Siapa nampak terangkat tu? Siapa nampak yang terangkat tu? Nampak kan? Ni benda ni terangkat ni, warna merah ni. Di mana kalau udara panas dekat dalam gearbox, dia akan keluar ikut sini. Kau jangan risau, memang macam ni bentuk dia. Dia boleh keluar tapi dia tak boleh masuk. Udara haba panas dalam gearbox ni dia jahat. Minyak mendidih, so haba tak boleh keluar. Dia akan bocorkan tak converter OC, dry shaft OC, gear lever OC dan sebagainya lah. So selain daripada tu kita buka juga bahagian ni, boleh keluar ni seketul ni. Yang model ni boleh keluar. Kejap, kita tengok dulu structure dia. Tak apa, biar dulu. Alright, so yang atas ni, bahagian bawah, ni yang seketul ni, memang kena buka lah. Penyakit tu yang sikit maksudkan yang ni tadi kan. Yang ni korang kena buka. Yang ni kalau korang nak buka, dia tak adalah jam sangat. Kita nak tukar piston seal dia, cuma hati-hati sikit lah. Okay. So sikit keluarkan, sikit ketuk macam ni lah. Pakai guna soft hammer, kita keluarkan. Okay, dengar bunyi dia. Bunyi dah lain kan? Macam tu. Okay, dah keluar dah. Alright, so yang kita nak buka sekarang ni piston seal bahagian bawah. Okey, ni dia punya puli. Kalau ikutkan puli jenis macam ni, dia tak ada apa pun, cantik je. Okey. Yang jenis dalam ni tak ada kupa, tapi bahagian bawah sana ada kupa. Luar tak ada, tapi dalaman kena tengok ke kupa tu. Okey, tak ada masalah apa. Gigi ni pun semua cantik. So dia punya piston seal bahagian bawah, tapi dia ada klip pula tu. Dia ada klip pegang dia lah. So untuk keluarkan klip ni, dia kena ada satu alat untuk tekan dia. Dia kena ada alat tekan dia. Dia alat dia macam ni. Alat dia macam ni. Kalau korang tak ada alat ni, sebab korang nak pasang nanti susah. Kalau nak buka boleh buka lagi lah, tapi nak pasang nanti dia kena clamp dulu. So proses dia masuk di dalam ni. Masuk. Dapat kan? Masuk. Kita nak tekan. Nampak kan? Kita nak tengok dia punya tempat dia tekan tu. Dia kena tengok bibir dia. Okey. Dia dah tekan. Dia kita pusing, dia menekan. So sekarang ni barulah usaha kita untuk keluarkan klip dia. Agak leceh sikit lah klip ni. Tapi dia kena pakai alat dia. Jadi special alat dia. Macam ni. Jadi plier macam ni lah. Di mana kepala dia, kalau korang tengok betul-betul dia bentuk dia lain. Okey. Macam ni guys. Okey, so kita akan buka. Okey, jaya. Dia memang nampak senang sebab korang tengok dalam video. Okey. Kalau tak kena gaya, air mata ke guys. Okey. Ni klip dia. Lepas dah buka klip ni,
Korang dah boleh lepaskan special tu tadi ya. Baru kau boleh keluar, barulah korang boleh tukar dia punya piston seal. Piston seal ni dia macam lebih kurang pressure lah, pressure minyak yang tolak clutch yang korang tengok video tadi ya. Okey, so ni lah alat dia tadi. Okey, di mana kita nak ikat, kita ikat kat sini, benda ni akan tekan. Kalau pemain faham lah. Okey. Alright, selain benda tu, dalam ni dia mesti wajib ada dia punya komponen lah, seperti spring dan juga washer dia lah dalam ni. So ada washer dia untuk dekat klip tadi. Klip duduk atas ni. Kalau korang tak tekan klip, tak tekan, so rumah tepi ni kacau korang. Dia bentuk dia macam tu. Faham? Sebab tu kena tekan tu. Okey. Lepas tu dia ada spring. Ada spring. Oh, spring. Ni. Macam tu guys. Tapi gearbox ni ada unsur macam ada air juga lah. Pernah masuk air dalam ni. Okey. Sebab dalam gearbox ni dia tak ada bekas-bekas macam karat sebenarnya. Okey, dan akhir sekali keluarlah piston seal dia. So untuk keluarkan piston seal ni, sama ada korang nak tarik pun boleh, nak tembak angin sini tadi pun boleh. Tembak angin kat sini. Benda ni, kena nak keluar benda ni je. Benda ni. Okey. Dapat kan? Tu. Okey. Alright, dapat keluar dah. Alright, so ni. Inilah dia punya pemukaan piston seal dia. Kalau benda macam ni, dia duduk paling belakang, paling bawah. Kalau anda kata overhaul gearbox, walaupun nampak structure okey, better tukar. Sebab dia seal. Sebab dia getah. Bukan sekadar korang kena overhaul buka habis gearbox. Korang kena pisahkan enjin dengan gearbox. Kalau model klise pula guys, kena keluarkan enjin guys. Nak buat benda ni, keluarkan enjin, pisahkan enjin dengan gearbox, gearbox kena barai pula. Jangan skip bahagian dalaman enjin. Jangan skip bahagian dalaman gearbox kalau boleh lah. Okey. Alright, so semua dah keluar. Untuk ni je lah kita hold untuk gear ni. Okey. So patut ada pin ni. Okey, tak ada masalah. Okey. So kalau kita tengok tak ada apa pun kat sini. Cuma buah ni yang nanti. Yang ni kena buka juga ni. Yang ni. Sebab dia nak pasang dia punya bell nanti. Bell. Ni. Nak engage gear guys. Yang ni dia boleh rosak ke lah selalunya benda-benda macam ni. Kita tengok Okey. Digalakkan buat lah. Awak tu. Alright. So korang semua dah tahu dah. Siapa-siapa yang belum subscribe, boleh subscribe. Andai kata ada kekurangan dan kelemahan daripada video sikit-sikit, minta maaf. Okey. Siapa-siapa yang nak datang ke workshop sikit, boleh je datang workshop sikit. Alright. So itu sahaja untuk video kali ni. Sikit minta maaf lah. Sebab video ni sebab atas meja. Mungkin sikit punya kamera belum tempat. Stand kamera murah je bang. Kita yang straight macam tu. Tak boleh nak adjust jenis kaki. Tak boleh sangat. Okey. Boleh lah sekadar mana korang boleh tengok, boleh faham sedikit bahagian benaan dalam gearbox auto. So untuk racer ni, kita dah tengok lah structure dia. Nanti kalau anda kata sikit ada kesempatan, sikit aku buat sambungan dia. Tapi proses pemasangan insya-Allah lah. Okey, nak kata janji sangat pun tak boleh juga. Bergantung. Kalau owner ni rushing, kita terus ambil barang-barang yang perlu macam clutch plate. Contoh piston seal ni wajib lah. Benda ni wajib. Lepas tu dia punya auto filter wajib. Dia punya ni wajib. Okey. Lepas tu valve body kena servis. Valve body tadi Lepas tu clutch plate, clutch steel. Kalau clutch steel kita buka cantik, tak payah pun tak apa. Okey. Macam ni clutch plate, ni clutch plate, ni clutch steel. Okey, dapat kan? So clutch plate ni wajib tukar. Kalau clutch steel ni
Kalau tak ada bekas terbakar teruk-teruk, masih boleh pakai tak ada masalah. Okey. Sebab kalau anda kata nak tukar banyak part, mahal juga guys. Kalau korang nak buat fully, betul-betul fully, total. Maksud sekali-sekali dengan puli-puli ni semua. Okey. Keadaan contoh macam kereta ni tak ada isu sangat puli ni. Drum puli ni. Kadang-kadang macam kereta Azia, Beza, Myvi, Alza, biasa ada masalah kat puli ni. Okey. So macam model ni kita tengok pun structure pun okey, tak ada masalah sangat. Okey, kupa dia pun okey. Tak ada masalah model ni. Cuma clutch plate dalam man ni lah. Alright okey, so itu saja guys. Sebab nak buka-buka ni semua dia ada ni clamp. Dalam ni ada piston seal je, tapi dia jalan. Kalau dia jalan macam ni okey lah. Kadang-kadang dia ada satu jenis, dia jenis letak o-ring sahaja. Ada jenis yang o-ring. Okey. Alright, so itu saja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Dah ke?